Okay guys, aku nak share dengan korang hari ni ready to eat meal daripada Chef Zam. Okay, yang mana nak pergi travel tu, ini option yang korang boleh pilih lah. Macam aku nak pergi travel ni, so aku dah prepare makanan ni untuk beberapa hari aku kat sana. Yang aku pilih ni nasi ayam, nasi minyak, kari daging. Okay, yang ni dia senang je. Jenis yang apa ni, instruction dia dekat sini. Dia punya cara masak, tapi aku cara ajar dia macam mana. Dia letak air dalam dia. Ni makanan dia. Buat keluar makanan ni, letak dalam bekas ni. Lepas tu buka bekas ni, letak air dalam ni sampai mendidih. Kalau letak makanan ni dan tutup sampai asap keluar. Nanti aku tunjukkan video dekat atas ni macam mana cara aku masak. Okay, aku ambil ni kari nasi minyak kari daging dan nasi ayam nasi tomato masak merah. Okay, yang ni pula ini pilihan lain. Yang ni yang lagi mudah, hanya rendam dalam air panas selama 5 minit. Dah boleh makan. Ni aku beli nasi lemak, nasi goreng Cina, nasi goreng kampung, nasi goreng ayam, nasi goreng cili padi. Banyak ni. Ini aku dah prepare untuk aku nak makan kat sana. So senang masak, senang ready. Korang hanya perlu air panas dan yang ni hanya perlu air je. Dah boleh masak. So over sini makanan halalnya susah sikit. So ni option aku kat sana. Mudah bagi mana senang. So aku dah ready satu luggage aku untuk makanan je. Okay, kalau korang beli banyak macam ni akan dapat free. Macam aku dapat sambal dia bagi lebih. Sila bagi. Okay, mana korang minat nak try, korang tengok beg kuning. Macam-macam pilihan korang boleh pilih. Dan harga dia berpatutan. Okay, Chef Zam, mudah, cepat dan sedap.